Ayah, malam ni kita nak makan apa? Kita buat lempeng tak? Nak makan lempeng? Boleh ya? Jom. Adik tolong ayah. Boleh. Adik nyalakan api. Ya, adik nyalakan api, ayah siapkan bahan. Kayu api nak letak berapa ayah? Letaklah agak-agak berapa. 4-5 batang boleh ya? Boleh lah. Dah hidup ke ayah? Dah. Ayah, api dah macam ni boleh letak kuali dah ke? Dah boleh dah ni. Lepas tu kita nak buat apa ni ayah? Lepas tu kita tunggu kuali panas. Kita letak minyak masak. Lepas letak minyak masak, baru letak lempeng ni ayah? Ya. Tunggu minyak panas dulu Adik, bawa bekal tu dah siap ni. Cepat. Nah ayah. Wow. Dah siap dah. Dah. Jom ayah makan ayah. Jom. Ayah, susu kat mana ayah? Adik nak cicah dengan lempeng susu. Susu tak ada, Dik. Ayah tak cukup duit nak beli tadi. Alah, kita cicah gula je lah. Marilah. Ini gula ayah. Panas. Ambil kat bawah ni ayah, baru tak panas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Dan ayah dulu masa tak ada duit, macam ni lah mak ayah buat. Enggak ayah. Oh, nenek buat dekat ayah. Mm-mm. Makan lempeng je. Tapi sedap kan? Sedap.